hari ini saya boleh katakan, petang ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definisikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini. Sosial media ni ada yang dah kata dah kena tembak, ada yang kata macam-macam. Saya kira versinya banyak, tetapi bukan kata tidak benar, tetapi pada tengah hari tadi satu perkara yang sangat besar berlaku di peringkat Kerajaan Haram Israel. Knesset mereka hatta digoncang untuk dibubarkan segera oleh kerana tekanan yang begitu kuat atas kerana satu video yang telah mereka keluarkan yang menunjukkan betapa barbarik. Kalau dalam tempoh 1 minit itu kita boleh merasakan bahawa mereka tak kenal Eropah ataupun orang biasa, mereka pukul saja. Cuba kita bayangkan apa yang berlaku di penjara Ketzion yang menempatkan 9,500 termasuk anak kecil. Jadi kemarahan itu saya melihat merebak begitu cepat sehingga kan mereka menerima diplomatic damache, diplomatic notes yang mengugut, bukan lagi mengecam, mengugut. Jadi saya kira perubahan itu berlaku begitu cepat, dan hasrat dan mimpi mereka yang mereka kata saban waktu bahawa mereka nak betul-betul penjarakan seperti mana mereka pernah lakukan kepada Tiago dan juga Saif, kali ini tekanan itu bukan lagi datang daripada negara-negara yang mereka rasakan mungkin marah, tetapi datang daripada negara mereka sendiri, dalaman mereka sendiri dan juga negara sekutu mereka. Jadi